Bersempena dengan bulan Ramadan kali ini, saya nak bawa korang jejak masjid bersama BSN. Dan untuk episod kali ini, saya bawa anda ke Masjid Diraja Sultan Sulaiman Selangor. Jom ikut saya. Masjid ini dirasmikan pada tahun 1933 dan kini sudah berusia 92 tahun dan merupakan khazanah warisan negara. Seni bina yang bercirikan Mogul dengan pengaruh seni bina Islam Moorish dan Inggeris ini mampu menampung lebih 1,000 orang jemaah. Paling unik sekali di dalam Masjid Diraja ini ada lukisan mural bas relief, iaitu corak timbul yang diukir bertemakan pemandangan tumbuhan, bukit bukau, sungai dan laut di daerah Kelang. Dan masjid ini baru sahaja dilengkapi dengan penghawa dingin untuk memberi keselesaan kepada jemaah. Antara aktiviti masjid yang akan berlangsung sepanjang Ramadan ini seperti iftar, solat tarawih, moreh, sahur 10 malam terakhir dan tadarus Al-Quran. Masjid ni pun ada QR. Nak derma pun mudah, scan sahaja dengan apps MyBSN. Mudah kan ada aplikasi MyBSN, scan atau online transfer sahaja. Jadi bersempena dengan bulan Ramadan yang mulia ini, jom sama-sama kita bersedekah dan mengimarahkan lagi Masjid Diraja Sultan Sulaiman Selangor. Untuk episod yang akan datang, masjid mana pula yang kita akan pergi? Assalamualaikum.